Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum and welcome guys. Welcome to the Satu Message Podcast. Alright, so podcast ni kita buat untuk semua lapisan kaum, agama dan masyarakat. Dan khas kita adalah untuk memperuntukkan perpaduan dan juga keharmonian. Okey, tetapi since ini first episode kita, so kita ada satu guest yang special guys. Okey, mungkin kita pernah dengar suara figura ni dah sejak 12 tahun kot. So sebelum tu kita nak bagi satu intro lah pasal figura ni. Okay, figura ni dah sejak 12 tahun ni dia adalah pemilik suara azan TV3 guys. So without further ado, let's welcome Bro Shazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thanks Joe for the invitation and saya nampak setup ni pun best Alhamdulillah. Nampaknya first podcast orang panggil saya jarang orang nak panggil saya first podcast. Selalunya orang kata nak dengar suara je jadi alhamdulillah quite good. Saya rasa gembira kerana jemputan untuk podcast Satu Message nice. Nama yang bagus dan saya rasa nama ni terbaik lah untuk kita nak sampaikan mesej kepada semua lapisan. InsyaAllah. Alright, tapi sebelum tu bro, so nak panggil bro macam mana? Bro Shazwan ke ataupun bro boleh? Bro pun boleh, jangan beruk je. Bro tu okey lagi biasanya kalau dekat luar orang panggil, orang kenal saya dengan ustaz ustaz ataupun Dain Shazwan tapi hari ni saya dah pakai macam ni macam nak pergi ride motor pula dengan cap dan sebagainya. Sebenarnya ini satu lagi side saya lah sebenarnya saya dekat luar memang bersahaja macam ni. Cumanya bila dalam majlis dan sebagainya kita muliakan majlis tersebut, jadi pakaian saya pakai ikutlah kepada yang tu tapi cumanya jangan terkejut lah kalau kata betul ke ni ustaz dan sebagainya tapi saya sebenarnya okey je nak panggil apa Kalau yang kenal saya, kalau panggil bro macam Jo, kita dah kenal lama dah Jo sebab tu lah kau panggil aku, kau tidak pun tak panggil aku Jo. Sebab aku tidak tahu siapa nak panggil kan. Jangan cakap kuat sangat. Aduh. So panggil bro lah, it's okay. Kita buat podcast ni nampak macam bersahaja sikit sebab kita nak sampaikan mesej ni kepada banyak lagi kawan-kawan kita Chinese, Indian dan sebagainya. Okay, alright. Alhamdulillah. So thank you bro untuk introduction tu. Tapi sebelum tu bro, I just nak tahu, boleh tak kalau belanja sikit tu suara tu, sebab dah lama tak dengar. Sebab dah 12 tahun. Sebab kalau ikutkan background saya bukan Muslim. I baru masuk Islam 4 tahun kan. So baru I tahu, oh ni ada azan. Apa tu azan? Orang yang melaungkan azan tu siapa? Apa tugas dia? Dan masa tu baru I tahu, oh bro ni memang dah 12 tahun buat benda tu. Masya Allah, memang besar pahala tu. Ya, 12 tahun ni satu perjalanan yang sangat besar dan panjang. Dan 12 tahun ni adalah satu anugerah yang paling istimewa lah sebenarnya yang saya rasa benda tu yang Allah berikan, kita sebut gift hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 12 tahun pun dah pun berlalu baru bulan 1 tahun 2025 baru-baru ni barulah azan TV3 tu dah ditukarkan walaupun dah ditukarkan tetapi ada juga orang komen dan sebagainya kata tapi ada guys ada kata, banyak kami nak suara azan viral TV3 macam tu kan. Sebab 12 tahun kan antara yang paling lama lah dekat media di Malaysia setakat ini, iaitu azan TV3 saya tu lah. Masya-Allah. Tadi bro kata nak belanja kan? Boleh tak? Boleh tak guys? Memang kita nak dengar juga. Nak dengar kan? Betul tak? Sebenarnya kan, semua tempat saya pergi kan, mesti benda yang pertama sekali kena belanja azan. Kalau tak belanja azan kan, tak jadilah. Saya risau kalau saya tak belanja azan sekali, Joshua kata, okay no, cancel podcast. Dia dah, kau tim awal-awal dia kata, nanti belanja azan dulu. Okay lah, saya belanja sikit, kita buat yang last, part last. Okay? Alright. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
illallah. Baiklah. Terbaik lah. Senak sikit kat belakang. Azhar selalu berdiri kan. Ni kalau duduk ni macam tu lah sikit kan. Actually I dah lama kenal bro, tapi baru first time dengan live. Betul lah, first time. Sebenarnya Joshua ni, Joe ni dia kira macam family friends lah kan. Dia daripada zaman college lagi. Kata hampir dah 10 tahun lebih kan. 10 tahun. Dah berapa? 12 kot. 12 tahun kan. But recently 4 years back dia revert to Islam, alhamdulillah. And so memang dah lama kenal, tapi dalam 12 tahun tu dia tak pernah pun dengar secara live jadi sebab ni first time. tak ada niat lah masa tu kan. Masa tu kan kita baru nak kenal, ada kawan semua. Sebab I kenal bro pun daripada kawan. Best friend I bro punya ni kan, brother abang. So baru I kenal bro ni, bro ni ustaz. So I pun rasa macam ustaz ni okay, mungkin dia orang alim kot. So susah nak kita dekati kan guys. So itulah I pun macam ramai orang fikir macam tu. Kesian kat saya tau. Kan orang kata ni ustaz ni susah sikit nak ngam lah apa semua, padahal tak ada pun kan. Boleh bincang, boleh sembang. Kita pun kan suka mengajak orang buat benda baik. Betul. Je kan. Kalau ada benda yang orang buat benda yang tak baik, mungkinlah mereka yang rasa segan dengan kita kan. Itu je kan. Tapi tak semestinya, sebab kalau bro balik pun dia mungkin suami kan. Kalau betul. dekat keluarga mungkin dia abang, dia adik. So memang berlainan lah. Selalunya kita anggap ni ustaz ni kalau semua angle dia ustaz. Tak semestinya lah kan. Okay bro, thank you so much sebab belanja kita. Okay, so sebelum tu kita nak proceed lah, just nak tanya, nak mengenal diri. We want to know more about bro lah. Memang nak kenal diri saya ke? Memang. Sebab today you are the guest lah. Aduh, guest tapi lepas ni kita boleh lah buat Boleh, kita sama-sama buat boleh insyaAllah. Okay. So just nak boleh mengenal sikit pasal bro, dari mana, start mana kan. Mungkin kalau kita forward, rewind 20 years back, siapakah Bro Shazwan? Ini satu soalan yang saya kena fikir jauh ke belakang Tak apa, kita boleh pause. Aduh, okey. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, saya ni tak adalah berbeza dengan orang lain. Cumanya mungkin family background kan. Ayah saya dulu beragama Kristian, kemudian sebelum kan dia memeluk Islam tu, bila dia dah memeluk Islam, dia berkahwin dengan mak saya. Mak saya pula dia ada keturunan Pakistan, kan. Ayah saya pula Indian Kristian. Dia orang punya background, kalau kita tengok kepada moyang saya ni memang daripada India lah, Tanjawur kan. Macam mak saya ni pun sama juga, tetapi dia keturunan Pakistan kan. Bila dah berkahwin ni lahirlah kami kan. Maksudnya kami ni saya lahir dalam keadaan sudah pun mendapat Islam nikmat Islam tu sendiri kan. Keluarga kami kecil je kan. Saya dan juga adik saya seorang, yang mana adik saya itulah kawannya Joshua ni begitulah kami kenal kan. Keluarga kami kecil, 4 orang sahaja kan. Tapi itulah, bila nampak kami mix ni, kadang-kadang orang salah faham. Betul. Dia akan kata apa tau, dia kata bro kau ni mamak ke macam tu kan. Tapi sebenarnya terms mamak tu dia tak berapa kena lah. Mamak ni dia, kita nak bagi faham, mamak ni sebenarnya dia memang Muslim, tapi dia daripada India, yang mana datang ke sini. Contohnya kita nampak kedai mamak, kita nampak Anet roti canai satu contoh kan. So bila dia daripada India dan beragama Islam, yang itulah yang kita sebut mamak sebenarnya. Macam saya ni kan, kalau nak kata mamak tak berapa tepat mungkin Indian Muslim, itu boleh lah sikit kan. So lebih kurang gitu. Dan Jo, bukan nak kata apalah kan, biasanya kalau kadang-kadang kita pergi kedai makan ke apa kan, kadang-kadang orang order pun tiba-tiba dia minta saya order dia tengok muka macam lebih kurang, dia kata. Saya pernah kena banyak kali sekali 2 kali kan. Tapi itulah pengalaman kan. Dan kemudian begitulah kan. Waktu kecil kami, saya ni dulu agak nakal juga sebenarnya. Tapi saya sebenarnya adalah seorang yang introvert kan. Saya sebenarnya tak banyak bergaul dengan orang. Kan? Saya memang pendiam. Ada satu fasa tu, I think lah around 10 years old, 10 to 12 years old, standard 4 to standard 6 macam tu. I ni jenis diam saja, tak bercakap. Until
ni macam pelik sikit. Saya akan buat macam mana tau? Saya akan fikir macam, hari ni aku cakap berapa patah perkataan. And ada satu hari tu, I tak pernah cakap pun. Tak pernah cakap pun. And sometimes my mom, my dad kan, sebab saya biasa panggil mummy, daddy kan. Jadi diorang pun akan rasa pelik kenapa dia ni tak banyak bercakap dan sebagainya kan. Itu di rumah kan. Kalau di sekolah pula, saya sebabkan introvert, saya tak banyak kawan. Kawan saya agak orang kata apa, terhad. Mungkin 1 ke 2 orang macam tu saja, dan saya memang rapat dengan dia je. Dan kebetulan pula kawan-kawan saya pula yang jenis kadang-kadang bermasalah juga. Jenis bermain apa semua kan. Kita pun join sekali kan. Bila dapat tahu cikgu bagi tahu kat mak, balik memang kena bantai lah dengan mak saya kan. And so lebih kurang begitulah life. Cumanya waktu kecil saya sangat rapat dengan adik saya Syafiq. Waktu tu antara aktiviti kami yang paling best, kami main wrestling lah. Wrestling guys. John Cena. Tapi saya bukan fan John Cena. Waktu zaman saya tu, waktu tu peak The Rock and Stone Cold. Waktu tu bila sebut The Rock, memang saya favourite The Rock. Kalau adik saya memang dia Stone Cold lah. So memang kami family memang suka tengok wrestling because of my dad lah sebab daddy memang suka tengok wrestling. And so daripada kecil kita dah tengok benda tu, dan bila dapat peluang je kami masuk dalam bilik, kami dah set up tilang apa semua, jadi kita pun main lah. Dan biasanya sebabkan saya yang besar dan saya memang tinggi, memang adik saya lah yang menjadi mangsa untuk saya nak campak-campak dia kan, buat the last ride lah apa semua macam-macam kami buat. Kalau siapa yang tahu tu tahulah kan. Jadi kami pernah main, dan kadang-kadang kami ni punya nak kata seronok main ni, kata boleh kata apa, sampaikan sepupu-sepupu kami, my father side, my mom side, kalau kita balik je kampung ataupun dia orang datang ke apa, mesti confirm benda yang pertama masuk bilik wrestling. I siap buat belt lagi, championship belt, buat dengan kertas, batu warna apa semua. Memang betul-betul lah. And that one those times lah kita kata the best time ever waktu kecil. Ni sikit lah waktu kecil yang kita seronok. Dan benda tu kita buat bermain wrestling dan sebagainya. Sampailah hidup saya mula berubah ketika masuk tingkatan. Dan orang kata apa, bila dah masuk tingkatan ni, alam remaja, mungkin kita akan berubah sedikit dari segi lagi emosi lagi waras. Macam tak waras ni sebelum bukanlah kata matang. Dia jadi macam lebih matang sedikit. Dan waktu tu saya masuk, saya fokuskan lebih kepada pelajaran. Kemudian dapat rezeki untuk masuk asrama. Bila masuk asrama, pada waktu itu saya rasa gembira sebab sebenarnya minat untuk masuk asrama ni adalah berlaku masa darjah 5 sebenarnya Yang ni saya tak pernah cerita kat orang tapi saya nak kongsikan lah Sebenarnya masa sebelum nak pergi darjah 5 ni darjah 4, saya ni di sekolah biasa diejek biasalah orang tengok saya, kadang-kadang orang kata keling orang kata weh macam lah apa semua kan. Itu tak apa lagi lah, kadang-kadang yang mengejek nama atuk, bapak, biasalah kan, kita semua dah ada kan. Tapi ni cerita mindset ataupun mentality budak. Bila ada ejekan ataupun kutukan, kita confirm nak bergaduh kan. Benda tu lah yang berlaku kat saya. Kan ada seorang budak ni setiap hari dia asyik cari pasal dan kita pun bergaduh dengan dia. Dan saya pernah sekali dia marah, dia kacau saya. Saya geram sangat, saya switchin music dia. Oi. Tahu tak switching music HBK apa? guys. HBK Shawn Michael. And dia silap lah, kita memang dah berlatih kat rumah. Dah confirm, dah expert dah kan. Jadi waktu tu saya ambil step sepak betul-betul kena kat dia. Kepala dia kena dekat tingkap kan. Waktu tu kat tingkap, lepas tu berdarah kan. Koyak luka dia berdarah. Penuh darah baju dia. Budak-budak lain semua dah cuak, semua duduk tepi kan. Time tu saya ingat lagi lah, waktu tu di sekolah agama di petang. Jadi ustazah pun lari, dia pun astagfirullahalazim. Dia ambil saya pula duduk kat tengah dalam keadaan saya tengah mengeletak. Sebab ni first time. Walaupun kita tengok dalam wrestling orang pukul dengan chair dan sebagainya darah kan, tapi ini first time berlaku depan-depan kan, tak pernah berlaku. Jadi tiba-tiba tangan mengeletak, automatically benda yang pertama yang keluar daripada mulut saya ni adalah ayatul kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255, ayatul kursi.
Saya baca ayat kursi tu. Bila saya baca, saya ulang-ulang sehingga saya dapat tenangkan diri saya, kan. Lepas tu besoknya dengan bapak budak tu datang, kan, dia pun kata saya dah report polis lah apa semua. Tapi benda ni Jo, kan, sekolah tak cerita kepada rumah. Maksudnya mak ayah tak tahu benda ni. Maksudnya kalau dia pun tengok podcast ni, dia pun tak tahu. Sorry lah tadi. Sorry mami. So inilah yang berlaku waktu tu. Tak tahulah menyebabkan saya rasa macam kenapa aku jadi macam ni, kan. Aku kena berubah jadi baik. Jadi bila naik darjah 5, saya cuba untuk ubah diri saya dan fokuskan kepada pelajaran. Dan waktu tu saya belajar sungguh-sungguh dan mula ada minat kepada agama. Tu sajalah, ni background saya lah, kan. Sebab tu bila masuk tingkatan, masa tingkatan 1 saya masuk di sekolah menengah kebangsaan Perimbun. Di Ceras lah, kan. SMK Perimbun. Saya masuk form 1 sebab waktu tu sebenarnya saya nak masuk tahfiz, sekolah agama, nak hafal Quran. Tapi pada awalnya ayah saya tak bagi sebab pada zaman saya tu awal-awal tahfiz kan lebih kepada kata apa, private, persendirian. Mungkin daripada infrastruktur, memang facility. macam tu dulu. Dulu macam tu. Tahfiz tu kebanyakannya lah, kan. Orang akan buka dan orang kata apa, dia punya facilities dia tak berapa kemas lah macam kat sekolah. Jadi ayah saya ni dia nak bagi yang terbaik untuk anak dia, kan. Saya tak ada orang kata apa, saya sangat bersyukur, kan, ada ayah seperti ayah saya ni, kan. Tak pernah sekali pun, kan, dalam kehidupan dia nak bagi kita rasa susah. Walaupun dia perlu melalui kesusahan itu, tapi dia nak bagi semua benda yang indah-indah je buat anak dia. Jadi kita mula-mula ingat kenapa ayah tak nak bagi. Rupa-rupanya ada sebab dia tak nak anak tu susah macam dia susah dulu. Paling kurang dia nak bagi ada keseimbangan akademik dan sebagainya. Jadi kita pun masuklah sekolah menengah. Biasalah. Bila saya masuk kat situ, saya masuk pertandingan azan, saya masuk pertandingan tilawah, kan. Waktu tu lah, saya masuk. Ini semua bermula waktu darjah 5 lah. Bila saya minat sangat, benda yang paling saya suka adalah azan. Masanya darjah 5 tu, masa di sekolah agama tu, saya memang suka azan. Sebab apa? Biasalah sekolah agama ni sebelah kami, sebelah tu masjid, kan. Bila dah masuk waktu asar dengar je azan, mesti saya pun nak cuba azan sekali, kan. Berlatih nafas yang panjang, kan. Sampai kan setiap kali balik bila dengar azan tu, ayah akan cakap, ayah kata apa, satu hari nanti aku nak aku azan satu dunia dengar, satu Malaysia dengar. Ini doa daripada darjah 5 dulu yang selalu saya sebut. Bahkan saya akan sebut kat kawan-kawan pada waktu itu, tengok nanti aku azan satu Malaysia dengar, kan. Walaupun dia orang gelak dan sebagainya pada waktu itu, kan. Tapi itulah yang menjadi kenyataan, kan, yang pada hari ini. Jadi bila masuk, kita ada masa lagi ke ni? Ada lagi, okey, ada kan. Panjang, kalau panjang sangat ada lah, boleh je. Sebab 20 betul tahun tak guys? kot. Kita nak dengar lagi kan? 20 tahun kot cerita, kan. Ni pun saya dah kira ni orang kata apa, dah cut short dah, kan? Okey. Masuk sekolah menengah, masuk pertandingan. Waktu tu saya bertanding dengan ni, dia terbuka sampai tingkatan 5. Maksudnya semua masuk pertandingan tu. Tapi saya menang. Saya dapat tempat yang pertama. Sampai kan pada waktu itu, sekolah pun ada guru-guru lain pun tanya, siapa budak ni yang form 1 tapi boleh mengalahkan tingkatan 4, tingkatan 5. Ada di kalangan mereka yang wakil sekolah pada waktu tu, kan. Jadi bila panggil, lepas tu bila orang kenal, saya ingat lagi lah guru kelas saya, kan. Guru kelas saya ni, dia ustazah, dia kata kat saya, dia kata, Syazwan, kamu ni saya tengok kamu ni bukan tempat kamu di sini, kan. Kamu sepatutnya berada di tempat sekolah agama, dia kata macam tu lah, kan. Mungkin sebab minat saya, kan, pada waktu itu. Dan kemudian bila time nak ambil report card lah, kan. Biasalah kan, waktu yang orang semua takut lah bila bapak mak datang, kan. Tapi saya tak pernah takut. Sebab saya tahu ayah saya macam mana pun dia datang, dia dalam keadaan kalau dia tengok bagus, kalau tak bagus dia kata next time do better, macam tu je, kan. Tapi for your information, saya ni berbeza lah. Biasalah dalam keluarga tu, kalau ada yang pandai mesti ada yang kurang pandai, kan. Saya ni dalam kategori yang pandai. Adik saya ni selalu yang kurang pandai, kan. Bukan kurang pandai dari segi akademik lah. Yes, akademik. Akademik lah. Akademik maksudnya subjek kadang ada banyak fail apa semua, kan. Macam saya ni memang top scorer lah dekat sekolah, selalu dapat tempat pertama apa semua. Jadi bila ada report card apa semua, saya antara orang yang rasa tak ada rasa takut. Bahkan saya rasa macam bangga je lah, kan. Ayah datang confirm, tengok report card bagus. Waktu tu lah Ustazah tu bagi tahu,
kenapa tak try sekolah agama? Waktu tu kami tak tahu tau. Kita orang tak tahu ada yang sekolah agama yang ada akademik dan juga pengajian agama. Pengajian agama ni bukan maksudnya kena hafal Quran je. Tafiz. dia Tafiz tu dia berlain. memang dia lain. So mungkin Joe ni pun first time dengar lah. First time. Selalu orang kata sekolah agamanya tafiz, bukan. Bukan. Ada sekolah agama dia bukannya kena hafal 30 juzuk Quran, tak ada. Kan? Tapi dia adalah subjek yang macam contoh fiqh, ibadah. Kan? Kalau masuk tingkatan menengah ni mungkin dia ada subjek-subjek seperti hadis, tafsir dan sebagainya. So bila dengar benda tu, benda yang baru lah, confirm lah. Saya pun lagi lah tak tahu benda-benda macam tu kan. Bila dapat tahu, dapatlah peluang daripada kawan ayah tempat kerja dia kata ada anak dia belajar di Mahat di Ipoh. Perak. Di Perak, betul. Mahat Al-Ummah kan. Pendek dia Mahat Al-Ummah Cemur. Pendek dia MUC. Dia macam Manchester United pula. MU lah. Shout out Mahat Perak. So saya ni alumni Mahat lah. Jadi bila dapat masuk tingkatan 2 pergi. Saya ingat lagi. Mahat Al-Ummah pada waktu itu adalah sekolah agama bantuan kerajaan. Disebut SABK. Sekarang ni orang kata apa, dia dah jadi bantuan kerajaan lah. Tapi waktu saya tu dia macam dia adalah sekolah ABIM. Angkatan Belia Islam Malaysia. ABIM. Mostly ustaz-ustaz yang ada kat dalam tu yang mengajar tu pun adalah daripada kata apa, barisan kepimpinan tertinggi ABIM lah. Saya ingat lagi antara guru saya dia adalah YDP yang dipertua ABIM Perak. Dia mengajar di situ dan memang markas utama dia adalah sekolah kami lah. Jadi bila first time nak pergi ke sekolah tu, faham lah sekolah bantuan dan sebagainya. Waktu tu bangunan pun tak berapa indah. Kan, bukan nak kata tak cantik, tapi tak berapa indah. Mungkin cat dia tak ada dan sebagainya. Dah lama kan, bangunan putih, nampaklah yang apa, kesan-kesan yang gelap dan sebagainya. Masa dah sampai dah ni, I ingat lagi kan, Daddy bagi tahu. Daddy kata apa? Dia kata dia cakap dalam Tamil lah, "Ina dah school in the Marid." Okay. Korang faham ke? Dia kata Ina dah school in the Marid. Okay. Lagi satu lupa nak bagi tahu. Saya bertutur bahasa Tamil saya bertutur dalam bahasa Tamil dekat rumah sebab mak saya dia kurang sikit Melayu dan juga Inggeris. Dia boleh faham tapi dia nak jawab balik tu agak lama sikit lah. Tapi bukan macam ayam dengan itik lah. Bukanlah. Tak adalah macam tu kan. Tapi boleh. Tapi mostly dekat rumah memang sampai even hari ni pun our mother tongue is Tamil lah. We speak Tamil kan. So Daddy pun cakap Ana dan nama dia ni. Lepas tu maksudnya apa? Mesti kau nak tadi Ustaz bagilah tahu. Maksudnya bro bagi tahu maksud tu. Okey, maksud dia adalah kenapa sekolah macam ni? Macam tu lah. Apa ni sekolah macam ni? Tu maksud dia. Lepas tu mak saya pula dia kata apa? Menangga nama kita kalimil lah. Macam tu lah. Dia kata maksudnya lebih kurang macam ni lah. Dia kata abang tak payahlah kita balik lah kan, sekolah macam ni. Macam tu lah. Tapi saya pula dalam keadaan yang macam orang kata apa, tengah shock. Macam aku nak berpisah jauh daripada keluarga. Dia tiba-tiba rasa macam aku nak rasa hasil macam tu. Rasa macam nak belajar agama. Benda yang kita nak sangat kita dapat. Walaupun sekolah macam tu tapi kita tak kisah. Tapi saya nak bagi tahu lah, sekolah tu subhanallah bila masuk ke dalam tu, sebab sekolah tu betul-betul dekat, kita boleh nampak kawasan bukit dekat belakang. Pagi memang kabus naik kan. Tepi tu pula adanya pusat rekreasi mandi, tempat mandi Ulu Cepor nama dia kan. So tempat yang sejuk, yang menarik. Automatically bila masuk, saya tak fikir dah benda-benda yang apa mak ayah saya cakap, tapi saya nak sekolah tu. Saya kata tak apa, saya nak juga sekolah ni kan. Tapi disebabkan mak saya mula dia tak nak kan, tapi disebabkan ayah saya dia tengok saya nak juga, so akhirnya saya dapatlah peluang untuk belajar di situ. Masuklah dekat situ, seorang je yang mostly all lah Malaysia. Dalam tu semua Malaysia. Saya seorang je kan? India. Yang India lah kan, which is India. Dan mostly confirm lah bila sebut je sekolah agama, sekolah asrama ni kan, orang kata apa, kita tahulah kan, baru-baru ni kita tahu ada kes bully dan sebagainya. Saya tak boleh nak nafikan perkara itu berlaku di mana-mana sekolah, termasuklah di sekolah asrama tersebut. Tapi the best part is, this is kita kata Allah bagi perlindungan, Allah selamatkan. Mungkin doa ayah saya, mak saya dan sebagainya. Saya pergi ke sana, saya tak pernah di-ragging ataupun dibuli oleh senior.
Kan? Kebetulan saya masuk tu dalam keadaan saya rapat dengan sini-sini yang hebat. Sebab apa tau? Saya masuk dalam keadaan biasalah masuk sekolah, belajar sebulan, ada peperiksaan. Saya buat peperiksaan tu, saya top. Saya top scorer. Walaupun saya waktu tu first time nak belajar balik bahasa Arab waktu tu, tapi saya dapat bahasa Arab paling tinggi. Sebab saya betul-betul seronok nak belajar waktu tu. Sampai kan guru-guru dekat situ, dia orang pun sebutlah, tu ada seorang budak mamak tu. Dia akan sebut macam tu lah di apa kata apa, di pejabat ke apa kan. Ada seorang ni yang budak mamak tu yang baru masuk tu. Pandai dia. Macam tu lah. Kan? Siapa dia tu? Maka ada yang cikgu datang, kadang tengok. Saya score pula semua subjek. Maksudnya bukan power satu subjek je. Semua subjek saya dapat pak score. Waktu tu lah kan. Saya pun rasa macam saya nak banggakan mak ayah saya nak buat semua ni kan untuk diri saya dan semua kan. So lepas bro dah achieve semua, you yang ragging orang lah. Bukan tak ragging kau. Dia bila jadi ni, dia macam mana tau? Dekat asrama ni dia macam kalau budak pandai dia ada geng budak pandai. Betul. Ni reality macam mana kita tengok cerita yang Allah, apa cerita tu yang saya dah lupa dah nama cerita tu. Nanti kalau ingat saya cerita Inggeris, Tamil. Betul, The Malay Movie. Cerita yang saya dah lupa dah nama tajuk dia. Tapi kalau kita nak gambarkan macam mana di asrama ada pergaduhan dan sebagainya, benda tu berlaku kan. Saya tak menipu lah benda tu berlaku. Cumanya bila saya set yang baik-baik ni, saya dapat dengan sini baik-baik, dia pun seolah-olah macam ada satu agreement. Ni agreement saya nak cerita. Macam mana? Contoh budak form 5, budak form 4 kan. Satu piagam lah. Satu piagam lah. Dia ada agreement. Dia kata apa? Dia kata, kami budak, kalau kami yang baik-baik ni, kalau kami geng ni, apa yang kami buat ni, kami takkan masuk campur dengan geng kau. Apa yang kau buat ni pun kami takkan masuk campur. Jadi jangan kaitkan antara satu sama lain lah. Maksudnya masing-masing buat haluan sendiri. So disebabkan saya ni dah di dalam geng ni, kan, maksudnya selalu lepak di surau, jadi geng surau dan sebagainya, orang kategorikan saya ni budak baik kan pada waktu itu kan. Kemudian, so selepas bro dah masuk dekat Mahat ni, then fast forward masuk uni. Okay. Uni. Then selepas tu sekarang dah bekerja lah. Betul. Bekerja full time semua. So boleh tak ceritakan bila dapat peluang untuk melaungkan azan tu ke seluruh dunia? Baik. Sebenarnya kisahnya bermula ketika di universiti sebenarnya. Masa saya masuk tahun yang pertama, baru masuk tak sampai sebulan, tiba-tiba ada iklan rancangan Da'i Pendakwah Milenia. Waktu tu nama dia Da'i Pendakwah Milenia, TV3, musim pertama. Pada awalnya saya fikir ada program ni, kita try masuk lah. Sebab apa? Sebab ada kawan saya seorang kawan baik saya, nama dia Adnan dia call saya, dia kata, "Wan, try lah masuk. Sebab aku tengok kau dekat sekolah pandai bercakap." Sebab saya dulu di sekolah tu, masa naik tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 4 jadi pengawas, tingkatan 5 jadi ketua pelajar lah di sekolah. So akademik pun saya tapau. Semua tapau Sukan pun saya main badminton juga kan. Saya main badminton dengan takraw jangan tengok fizikal sekarang. Fizikal yang dulu lah. Saya main tekong jangan main tekong kuda kan. Memang kaki boleh naik atas kan. Jadi sekarang ni kalau nak naik, dia macam ada speed breaker kat depan ni. Tak boleh nak naik, dia bounce balik ke bawah kan. Tapi ini cerita dulu kan. Jadi saya pun pandai bercakap di depan. Pengalaman pertama saya bercakap di depan adalah ketika tingkatan 4, di depan orang. Waktu tu saya ingat saya ikut ustaz saya untuk pergi ikut untuk Ramadan. Patutnya saya jadi imam tarawih sahaja. Kan ustaz tu, maksudnya ustaz saya akan bagi kuliah, tapi hari tu dia buat drama. Dia kata apa? "Wan, saya sakit perut lah Wan. Kamu kena bantu ustaz juga sekarang ni. Ustaz dah tak ada orang lain dah. Kamu kena ganti ustaz ceramah." Dia kata tu. Saya kata, "Ustaz jangan main-main ustaz." Cuak kan time tu. Memang cuak. Biasa dengan budak-budak je kan. Tapi first time saya naik, saya cerita apa? Saya cerita dalam buku teks bab sedekah. Apa yang ada dalam tu, saya cerita bab tu je. Lepas dah habis tu, rupa-rupanya ustaz yang kata sakit perut tu, dia duduk belakang, dia senyum. Saya dah tahu dah ustaz ni dah kenakan aku. Sebab ustaz tu memang suka kenakan saya kan. Dan Alhamdulillah kan, disebabkan daripada situlah kan, saya dah berani. Dan bila berdepan dengan orang, saya tak pernah rasa takut. Kan ada orang bila depan orang dia akan takut kan. Saya tak pernah ada experience nervous tu. Nervous. Contoh kalau orang kata
tak rasa nervous tak? Saya tak tahu nak explain macam mana tu. Kan? Saya pun tak tahu macam mana. Bukan saya kata saya hebat. Sebab bukan. exposure tu dah dari sejak kecil lagi lah. Saya faham, waktu tu dah takut. Tapi masa pergi ceramah tu, saya tak takut. Lepas daripada tu, saya dah macam biasa lah. Kan? Okay, sambung balik. Bila masuk universiti, jadi kawan saya ni, Adnan, dia call. Dia kata, try lah masuk kan. Kau boleh bercakap. Aku percaya kau boleh buat apa semua. Kita pun katalah, kita pun budak mahat je kan. Duduk dekat kan, sekolah mahat je. Tiba-tiba nak masuk TV lah, kamera lah kan. Even kan, pada waktu tu saya rasa macam boleh ke try masuk. Lepas try masuk, tiba-tiba lepas daripada, tak silap saya lah, lepas 3 minggu ke 1 bulan, dapat panggilan daripada Seri Pentas. Dia kata, tahniah, anda terpilih kan sebagai da'i. Waktu tu lah saya masuk da'i. Masuk da'i berentak lagi untuk pilih 12 yang terbaik untuk masuk kepada finalis. Dan akhirnya saya pun termasuk dalam finalis tu kan. Dan dalam finalis tu banyaklah program, ramai sahabat-sahabat da'i yang lain yang hebat-hebat, yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Ada di kalangan mereka sudah pun jadi pegawai, ada yang belajar di Madinah balik untuk masuk da'i. Lagi power. So background yang hebat. Kan? I seorang je yang pelajar tahun 1 universiti. I seorang je. Peserta paling termuda waktu tu umur saya 19 tahun. Bayangkan baru masuk universiti. Kan? Sebab umur 18 saya ambil Sijil Tinggi Agama STAM. Dia macam STPM lah tapi untuk agamanya. Dan 19 baru masuk, bulan 9 tu baru masuk universiti, bulan 11 tu dah ada da'i dah. Macam tu. Wah. Memang sekejap tapi terpilih. And waktu tu lah waktu tu. And saya rasa bertahan mungkin 5 episod. Mungkin boleh tengok kan. Mungkin boleh tekan YouTube da'i ada? musim pertama. Ada. Okay, check out guys YouTube. Da'i Syazwan. Betul. Da'i Syazwan boleh. Da'i musim pertama. Nanti ada episod-episod dia, nanti boleh tengok lah. Kan? Di antara adalah di antara best episod saya, mungkin episod 4 ataupun 3. Saya pernah berdakwah di Petaling Street. Waktu tu saya berdakwah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Waktu tu ada orang India pun ada sekali kan waktu tu kan. Waktu tu saya dapat markah yang tinggi. Dia macam street dakwah lah. Street dakwah. Waktu tu dia ikut kepada aktiviti-aktiviti lah pada waktu tu. Jom kena tengok lah benda tu kan. Dan sampai minggu yang kelima disebabkan ada kekurangan markah sebab kita agak tough. Bayangkan semua orang pandai bercakap, semua orang pandai buat konten, semua nak bagi tahu sesuatu. Jadi kadang-kadang juri nak bagi markah pun agak susah lah juga sebenarnya kan. Tapi ala kulli hal, saya pun dah berdoa. Ni saya rasa Allah kan maha baik kan. Allah ni mengkabulkan apa doa yang kita doakan. Dan pada waktu itu saya kata, ya Allah, kalau ikutkan yang ada ni semua ada kemampuan yang lebih kan. Kita ni baru belajar lagi kan. So saya kata kepada Allah, ya Allah, kalau saya rasa nak orang lain disingkirkan, saya rasa macam dia orang ni lebih layak lagi. Sepatut saya yang kena singkirkan dulu. Tak apa, saya muda, saya kena banyak belajar lagi. Bagi dia orang ni yang dah ada platform yang bagus dan sebagainya. Dan memang minggu yang kelima tu saya disingkirkan. Ni cerita dia, saya disingkirkan pada waktu itu. Dan lepas disingkirkan, datang seorang melamar saya. Dia kata, Da'i Syazwan kan? Tim kami suggest untuk nak rekod azan TV3 yang baru kan, dekat TV3. Jadi kami nak suggestkan, kami nak pilih seorang untuk azan. Jadi kami ada 2 nama. Waktu tu saya dan seorang lagi sahabat saya kan, Da'i Hazwan. Kami pun azan, dia pun azan, saya azan, dia pun azan. Lepas tu tiba-tiba saya dipilih. Dia kata, suara ni nampak macam unik sikit. Dan waktu tu dia pilih lah untuk saya pergi azan. Dan itulah ceritanya. Dia ada macam suara azan kacukan tu lah. Kacukan. Mungkin sebab saya bukan suara yang lahjah Arab kan. Saya rasa mungkin kan penonton kita ni dia dah tahu dah, bila dengar saja azan TV3 memang. dia tak dengar bunyi Arabik kan. Saya bukan lidah yang tu kan. Tetapi ada orang kata apa, dengan suara yang sendiri. Dan azan itu dipilih lah. Maksudnya suara saya dipilih untuk dirakamkan untuk azan. Tapi the best part is, bukan yang tu lagi tu. The best part is dapat duit. Bukan. Bila sebut pasal duit ni, benda ni sensitif, kita tak nak cerita. Tapi orang kata apa, royalty tu saya bukan dapat, maksudnya tak adalah royalty. Sebab dia dalam program da'i kan. Dia sekadar azan dalam program tersebut lah kan. So saya tak nak cerita panjang lah. Mungkin ada orang, sebab saya pernah je, entah kenapa tak minta royalty berapa tahun dia program. Saya pun pernah tanya guys. Sebab kalau kita dengar kan, dia, kalau bro ni dia laungkan azan ni setiap hari, mesti dapat duit. Kita pun macam curiga kan. Saya
Walaupun orang cakap macam-macam, tak tahulah sebab mungkin niat saya kot. Sebab kena ingat saya dari dulu lagi ada niat untuk nak azan macam tu. Tak ada fikir untuk aku nak buat duit ke apa, tak ada. Jadi sebab bila benda tu berlaku, saya sikit pun tak pernah terfikir macam kenapa tak minta royalty ke apa benda-benda tu. Tak payahlah Jo, aku pun tak naklah fikir benda ni Jo kan. Tapi nak ceritanya adalah waktu azan tu, yang dengar azan TV3 yang kata viral tu, sebenarnya azan tu saya tak pernah pun buat. Tak pernah buat sekali pun. Cerita dia 2 jam dalam konti tu cuba azan macam-macam irama. Wah. Dan waktu tu irama yang saya paling favourite dulu, saya buat nahwan kan, macam azan TV1 saya buat cara saya kan. Waktu macam kita di mahat, biasa mahat kan kita akan ambil peluang azan lah, jadi imam lah kan. Jadi untuk azan tu saya buat semua, tapi orang tu kata dia nak satu benda yang baru. Jo, cuba kalau orang panggil tiba-tiba cuba reka satu lagu irama baru sekarang juga. Uish. Macam mana kita ni bukan A.R. Rahman. Betul, kena saya A.R. tak Rahman reti nyanyi juga. A.R. Rahman pun kena ada penyanyi-penyanyi, kata apa, composer music dan sebagainya. Dia betul. perlukan masa. Waktu tu saya pun dengan tak tahu nak buat irama apa kan. Tiba-tiba kena azan. Dan saya ingat lagi satu masa, ni dah kat ujung dah, ni last dah. Sebenarnya orang yang jaga ni, dia kata apa? Dia kata tak apalah Syekh, kita ambil je azan yang awal-awal tu. Dia suruh saya keluar daripada bilik rakaman tu. Bila saya nak keluar daripada bilik rakaman, saya pegang tombol pintu tu, saya nak buka, tiba-tiba hati saya berdebar. Tiba-tiba saya boleh dengar suara hati saya. Dia kata macam, cuba lagi sekali. Jangan keluar lagi. Cuba lagi sekali. Tiba-tiba kita dengar macam suara kita sendiri. Kan? Lepas tu jantung mula untuk berdegup kencang. Saya rasa apa hal ni kan. Saya pun kata, boleh tak saya cuba lagi sekali? Padahal tak tahu. Kan? Cuba kalau kita cakap, saya nak cuba lagi sekali, lepas tu kita buat benda yang sama je. Kawan tu mesti stres. Aku nak balik dah ni, kau ni buat benda yang sama kan? Saya cuba. Dalam keadaan saya pun takut. Saya kata, aku dah minta dah ni nak cuba lagi sekali, tapi aku tak tahu nak azan apa ni. Kan? Mana datang keberanian untuk nak minta pada dia kan? Betul, nak cuba lagi sekali kan? Tapi saya tutup mata. Ini saya tak boleh lupa lah benda ni kan. Saya tarik nafas. Saya lepas, saya tarik nafas, saya berdoa. Saya kata apa? Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah satu suara, satu alunan, satu lagu, satu irama yang tak pernah didengar oleh orang lain, tetapi irama itu akan menjadi kesukaan orang ramai. Itu je doa saya. Dengan berkat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya tutup mata, saya tarik nafas, Allahu Akbar Allah. Keluar azan tu. Masa saya buat tu, kalimah yang pertama dah habis, saya berhenti. Sebab saya tak tahu okey ke tak. Saya buka mata, saya nampak di depan tu kan, dua rakan yang berada di depan yang menjaga rakaman saya tu, seronok dia angkat tangan. Dia angkat tangan, dia kata, "Uish, ini baulah, nampak lain daripada lain. Saya tak pernah dengar. Ini lain ni." Dia kata macam tu. Lepas tu saya pun, bila dia dah macam tu, biasalah manusia bila dah cakap itu, kita pun jadi kompas sikit. Shock sikit kan. Kita rasa macam, dapat pun kan. Sebab kita tak nak lepaskan peluang kan. Impian nak azan kan. Kalau contohlah tiba-tiba kalau dia rasa saya punya azan tak best, dia boleh panggil orang lain. Kan? Kita tak tahu. Betul. Kan? Dia bukannya kita ada kontrak ke signing ke apa kan. Tak ada. Bila, tak ada. Tak ada. Macam tu je. Kalau ada confirm aman jariah lah. Tapi dah ceritanya, lepas dia cakap tu, dia kata okey, kita sambung terus. Saya pun dengan sonok-sonok, saya dah ready. Dia kata sebab yang pertama dah rakam, dia kata teruskan kepada yang kedua dan seterusnya. Saya tarik nafas, saya jam. Jo, tahu tak kenapa aku jam? Lapar. Bukan. Sebenarnya aku tak ingat lagu tu sebab aku kan tak tahu lagu tu. Oh, irama tu. Kan first buat, kita main buat je. Kita pun tak dengar pun. Kita pun tak tahu lagu tu macam mana keluar. Jadi bila dengar kepada irama yang kedua, bila nak buat yang kedua tu, kita tak tahu, jam. Bila dah jam, lepas tu nasib baik rakam. Dia suruh kita dengar balik, saya dengar balik. Kemudian saya terus sambung daripada kalimah yang kedua tu sampai habis, one shot terus. Sebab itulah azan TV3 ni, kalau kita tengok lagu dia sebenarnya tak adalah susah kan. Dia lebih kurang je kan. Asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammad, hayya 'alas salah. Dia sama je, tetapi dekat ujung-ujung tu dia ada irama yang
kan alhamdulillah Allah bantu kan jadikan satu irama yang indah. Dan hari ni kan bila azan tu keluar dan menjadi kesukaan orang ramai, dan hari ni kita dapat lihat 12 tahun kan Allah hadiahkan kan buat diri saya kan satu hadiah yang paling besar dalam hidup saya ni kan, azan ini 12 tahun dan menjadi kesukaan orang ramai. Bayangkan Jo kan, dengan budak-budaknya, anak-anak kecil kan, ada yang saya pernah tengok baca komen. Biasalah kalau kita tengok baca komen, tiba-tiba ada kata anak saya selalu menangis, tapi bila pasang je azan TV3 dia diam. Tergumam dia tengok kat depan TV, dia dengar azan TV3. Dia viral kan tahun ni ke tahun lepas? Viral lah daripada awal-awal lagi. Cumanya pada 4 tahun yang awal, saya ni kan saya kata saya introvert. Walaupun saya da'i, saya masuk ke apa, dalam da'i pun saya sebenarnya introvert juga sebenarnya. Sebab tu saya kata, cuba tengok dalam episod, mungkin kalian akan tengok saya ni, you all akan tengok saya ni macam tak ada banyak pun dalam skrin. Sebab itulah saya kata macam saya ni macam tak layak untuk berada di media tu. Ada orang lain kan. Tapi benda tu orang kata apa, drag jugalah. Masa universiti pun aku macam tu juga. Saya macam tu juga. Dan dah azan pun bayangkan dah 3-4 tahun dah azan tu, tapi still orang tak tahu pun siapa azan tu. Tak tahu pun siapa azan tu. Sampailah orang yang orang kata apa, yang memberikan orang kata apa, yang mencetuskan peluang ataupun idea ni kepada aku, pada saya lah untuk kita nak teruskan adalah Ustaz Don. Sebab waktu tu saya praktikal tahun yang akhir, tahun keempat. Bayangkanlah tahun pertama kan azan tu kan, dah tahun keempat dah saya praktikal. Dan waktu tu saya praktikal bersama dengan syarikat, dan pada waktu itu bersama dengan Ustaz Don jugalah. Waktu tu lah Ustaz Don panggil saya kan. Dia kata Wan kan, aku tahu kan engkau nak jaga azan kau ni supaya kau tak nak ada rasa takjub ataupun riak sebab orang akan sebut-sebut pasal azan kau. Aku tahu niat kau adalah untuk kau nak menjaga keharmonian, kesucian niat tu. Tapi kita sebagai seorang pendakwah, apa yang kita nak? Dia cakap macam tu. Saya pun kata kat ustaz tu, maksud ustaz apa kan? Dia kata, hang nak tak kalau hang ceramah, orang kenal hang, orang datang semata-mata nak dengar ceramah kau? Hang nak tak kalau apa yang kau sampaikan ini, dakwah ni dapat disampaikan dengan lebih ramai, kepada orang ramai, dalam keadaan orang kenal kau siapa? Sebab hari ni dia kata, orang kenal aku, maka orang datang. Itulah doa aku. Apabila guru aku tanya, aku kata aku nak supaya bila aku terkenal ni, maksudnya dakwah ni dapat mudah sampai kepada mereka. So dia kata, apa salahnya kalau kau bagi tahu itu adalah engkau? Dan cuba bayangkan pada waktu itu orang yang suka azan kau mungkin daripada generasi yang budak-budak, yang kecil-kecil dan sebagainya, makcik-makcik, sampailah ketua. Bila dia tahu kau adalah azan TV3, maka mereka bila nampak je ada poster di ceramah, nampak je dan Isyazwan, maka dia orang kata, inilah yang azan TV3, ada orang datang semata-mata untuk perkara tu. Dan bila kau sampaikan dakwah pada waktu itu, Allah dah permudahkan untuk sampaikan. Bila dia cakap macam tu, baru saya fikir, saya buka haluan ke orang kata apa, satu peluang yang lain. Peluang yang lain. Waktu tu lah bila jadi viral, kebetulan pula masuk Ramadan jadi viral azan tu. Sebab saya pernah pergi satu program tu, saya buat video. Waktu tu saya nak try lah, saya buat video dan video tu jadi viral. Waktu tu semualah Siakap Keli ke apa ke, semua penmerah.com ke, semua page apa semua masuk kan, semua masuk. Dan pada waktu itu, so diorang baru kenal lepas berapa tahun? Lepas 4 tahun tu baru dia tahu lah. 4 tahun lah. Maksudnya kalau azan tu 2013, mungkin daripada 2017, 16 ke 17 macam tu, barulah dia orang tahu siapa muka pemilik tu. I see. Kalau sebelum tu, dia yang claim, ini Syekh Arab ni aku tahu ni siapa ni tahu siapa ni. Tapi tak ada seorang pun yang sebut nama aku lah waktu tu. Melainkan orang yang kenal. Ni sini aku ni, di Mahat ni aku tahu dia ni siapa ni kan. Ni Da'i Syazwan apa semua. Tapi cek tu akan ada 1-2 je. Yang lain semua orang-orang lain lah waktu tu kan. Kita baca pun, tak apalah, tak kisah kan. Tapi sekarang ni, bila sejak daripada viral macam tu, Alhamdulillah. Maksudnya memang betul. Saya pergi ke mana, bila ada dapat banyak jemputan ceramah, program, terutama di sekolah kan. Bila saya pergi buat motivasi ke apa semua, dia punya crowd. Bukan kata cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu pun jadi budak-budak dan tu. Ustaz belanjalah kami azan. Buka cikgu pun excited Excited. Yang paling excited budak-budak lah. Paling excited budak-budak lah. Itulah serba sedikit tentang azan TV3.
Terima kasih. Okay bro. So just nak ambil point tu sebab tadi bro cakap bro ni bagi program motivasi. So sekarang ni bro kerja sebagai memang full time ustaz lah kan. Dekat luar full time dia macam dia macam superhero lah. Dia macam superhero. Dekat luar Batman. Tapi sebenarnya Bruce Wayne betul. So tapi nak tanya, so program motivasi ni dia berlainan daripada kuliah ke ceramah yang bro bagi ke macam mana tu? Dia macam ni, kita ada, sebab kita ni ada kepakaran sikit dalam teknik pengucapan awam kan. Disebabkan mungkin background saya sekolah yang saya sebut di Mahat, dan bila sebut ABIM ni mereka ni ada orang kata apa, sebab pengaruh untuk memberi ucapan komunikasi yang baik. Jadi saya terpengaruh dengan ustaz-ustaz saya dulu, dan sampailah saya boleh bagi ceramah dan sebagainya, dan dah jadi minat saya kan. Maksudnya saya nak, sama ada saya nak jadi seorang pengajar, maksudnya saya nak mendidik orang, ataupun saya nak memberi inspirasi pada orang. Jadi dalam banyak ni saya selalu utamakan untuk memberi inspirasi. Dan pada waktu itu dapat peluang untuk jadi motivasi kan. Pada waktu itu saya bergerak dengan konsultan kan. Konsultan saya sendiri pada waktu itu, dan kemudian kita bagi ceramah-ceramah motivasi. Lepas tu dapat juga jemputan-jemputan untuk kuliah di Masjid Surau kan. Kita kena ada tauliah untuk mengajar Masjid Surau ni bukan senang-senang masuk. Alhamdulillah saya ada tauliah Jawi dan juga JAIS, which is KL dan Selangor. Jadi masjid pun mudah untuk jemput saya kan. Dan biasanya kalau masjid jemput saya ni, tempat yang first time jemput confirm kan, dia jemput je mesti dia dah minta awal-awal, ustaz belanja azan. Bukan belanja, dia kata azan terus kan. Maghrib tu kalau ustaz datang, kalau tak dapat datang awal, maksudnya isyak nanti ustaz belanja azan kan. Lepas tu ada biasanya kadang-kadang dia bagi all in package. Ustaz datang, ustaz ceramah, ustaz azan, ustaz imam. Semua tu kan. So itulah yang berlaku. Itu kalau di kuliah. Kalau motivasi yang saya sebutkan tadi lah, kita buat program-program untuk anak-anak remaja ya. Yes, untuk budak-budak sekolah. Dan kita banyaklah program-program macam jati diri remaja, kepimpinan, even pelajar-pelajar yang hardcore, ada masalah bully ke ataupun apa-apa masalah sosial, yang mana kita ada kepakaran. Bukan saya seorang je buat, sebab kita satu tim, kita ada kawan-kawan yang hebat yang lain yang sama-sama turut sekali pergi. So macam itulah saya bergerak untuk ni. Itulah full time yang saya buat kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan saya ni, saya adalah niat nak buat macam bisnes kan. Macam nak buat sesuatu. Saya sebenarnya suka bisnes. Saya pernah berniaga roti john di sekolah dulu kan? Dekat mana? Mahat? Di Mahat tu. Waktu tu saya berniaga, dan saya ingat lagi, saya buat roti john, saya habiskan, saya berjaya jual 800 roti john. Banyak tu. Banyak. Banyak tu guys. Roti dai kot. Bukan roti john. Itu macam tak betul. Tapi roti john pernah, kebab pun pernah buat kan. Dulu macam adalah minat nak buat burger dan sebagainya. Tapi kita tengok mungkin ada peluang yang kita tak tahu, sebab sekarang ni sebagai full time kita buat motivasi lah. Sebab benda tu pun penting juga kan. Even pun kita ada beberapa program yang upcoming yang saya kena buat juga. Ada jemputan. So itulah serba sedikit apa yang saya buat. So sebab tu memandangkan sejak ni ada banyak kes-kes yang berlaku di sekolah, kes bully, kes rogol, banyak kes yang berkenaan dengan budak-budak remaja sekarang ni. So and bro buat program motivasi ni, so memang penting lah kan untuk kita adakan program-program ni. Tapi memang ada perbezaan, sebab dulu masa kita dekat sekolah memang berbeza. Kalau kita nak bergaduh ke apa ke, taklah seteruk macam ni kan. Sebab sekarang ni ada kes suicide lah, ada kes ni lah, kes tu lah. Dan just nak tanya, based on bro punya pandangan tu, boleh dah tahu kenapa atau apa asbab ataupun sebab remaja sekarang ni dia terjebak untuk buat benda tu? Adakah ini masalah emosi ke, ataupun terpengaruh dengan media sosial? Just nak tahu. Sebenarnya apa yang Joe cakap ni semuanya betul, ada kena kan. Sebenarnya saya nak bagi tahu juga, zaman kita pun tak adalah kata bagus sangat. Kita pun lah ada juga. Cumanya kes itu tidak jadi viral. Zaman ini kenapa
dia jadi kita nampak sebab zaman ni dah ada teknologi yang terlalu advance dan orang boleh rakam, orang boleh share apa yang berlaku. Kadang-kadang dia seronok apa yang dia buat tu, mungkin kawan-kawan dia rasa macam bergaduhan yang berlaku, maka dia put up dekat dalam dia punya status dan sebagainya. Zaman kita apa? MySpace. Kalau tak MySpace pun waktu tu FB, waktu tu pun phone pun bukan bayangkan zaman kita tu tak ada. Tapi saya percaya yang tonton podcast kita ni semua ada pengalaman. Cuba tanya sendiri. Mesti ada sekolah, kan? Waktu sekolah macam mana dan sebagainya. Bukan nak kata isu contohnya laki dan perempuan yang tidak jaga batasan dan sebagainya. Dulu pun sama juga Jo sebenarnya. Cuma itulah kadang-kadang saya nak bagi tahulah untuk kita berhati-hati bila kita bercakap. Sebab netizen mungkin kadang-kadang dia komen, dia bagi pandangan yang bernas, itu okey kan, tetapi kadang-kadang dia lupa juga pada zaman kita pun ada perkara itu, cumanya pada waktu itu kita tidak ada kita sebut sebagai saluran yang kita boleh sampaikan. Cumanya beza pada hari ini saluran kita tu besar kan. Dulu bukan nak kata dulu tak ada orang pernah kena anxiety ke, ada je. Tapi dulu mungkin istilah anxiety tu tak biasa digunakan. Kan, saya minta maaf, saya bukanlah pakar psikologi, tapi semua saya nak bagi tahu dulu depression apa tak ada. Kan? Bayangkan ada budak sekolah, dia pernah bagi tahu, "Ustaz, saya rasa saya depression." Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Sebab saya banyak kerja sekolah." Bayangkan. Banyak kerja sekolah depression. Kita dulu banyak kerja sekolah, kita yang kita tahu satu perkataan je, stres. Aduh, apa aku nak buat, itu je. Dia tak ada perkataan lain. Tapi sekarang ni Jo, perkataan dah banyak, istilah pun dah banyak, teknologi pun dia ibarat macam dah tak boleh nak selindung sangat dah. Kan? Tak boleh nak selindung sangat. Bila dibawa kepada viral, netizen ni kita nak lawan netizen ni susah sikit kan, tak boleh kan, dan perkara itu sudah pun berlaku. Dan apa yang daripada side motivation ni pula, motivation mungkin zaman dulu mungkin tidaklah begitu meluas, kita sebut pakar-pakar ataupun orang yang memberi motivasi ni kan. Jadi sekarang ni kita ada banyak motivasi-motivasi yang kita lakukan. Tetapi apa yang saya nak sebutkan adalah motivasi ni bukanlah 100% akan curekan semua masalah ni. Tak, motivasi ni dia macam boost up. Dia pendorong untuk membantu pihak-pihak tertentu. Contohnya kalau pihak sekolah nak buat program tertentu, maka bila dia buat satu benda, pihak sekolah tu kena jalankan kempen itu berterusan. Dan bila kami datang untuk kami dapat boostkan, dia akan rasa energi yang baru. Sebab budak dia seronok bila dapat jumpa orang baru. Kan? Dia tak nak jumpa muka cikgu yang sama kan. Jadi dia nak jumpa orang yang baru. Jadi datanglah kami as a superheroes kan. Pada waktu tu macam Batman lah. Macam Batman ke apa semua. Dan kita pun bila happy dengan diorang dan sebagainya, kadang-kadang first impression dia akan jadi seronok. Saya berapa ramai bila saya datang ke sekolah tu kan, saya pernah ada buat satu program dekat sekolah yang bermasalah. Sampai cikgu tu kata, anak murid saya ni dia banyak penceramah yang datang tapi dia sangat suka dengan ustaz punya ni. Dia kata, "Boleh tak ustaz, kami nak ambil ustaz sebagai ni, jadikan sekolah kami sebagai anak angkat supaya datang untuk bagi program dan sebagainya." Tapi itulah, sekolah tu adalah di Perak pada waktu itu. Kita pula dekat sini dan tak boleh nak selalu turun, dan kita pun ada program lain. Kita bantu apa yang boleh. Tapi cuma nak bagi tahu role sebagai motivator ni besar sebenarnya. Kadang-kadang orang akan letakkan, terutamanya pihak sekolah, "Ustaz, pelajar saya macam ni, boleh tak ustaz buat macam ni?" Dan kita boleh buat yang terbaik untuk kita sampaikan. For sure kita akan buat yang terbaik, kita akan bimbing. Cumanya selepas itu sebab dunia follow sekarang up follow up, maksudnya pihak sekolah kena pastikan anak-anak tu dalam keadaan yang bersemangat seperti mana yang kami bawa diorang ni. Lepas tu tanggungjawab parents terutamanya kan, dekat rumah untuk bagaimana didik. Dia mungkin tak sama dulu. Kalau parents kita buat apa pun macam marah ke, dulu pun sama juga. Parents kita pun ada dari kalangan kita yang pernah kena pukul, dan mungkin ada dalam keluarga yang tidak sempurna. Contohnya mak ayah berpisah dan sebagainya. Trauma lah. Trauma tu semua ada. Tapi kenapa anak tu dia tak banyak macam tak sama macam sekarang? Sebab dulu bila benda tu berlaku, dia tak ada benda lain pun. Dia nak akses apa, phone untuk dia nak meluahkan, tak ada pun. Dia tak ada tempat lain melainkan dia ada kawan, dia pergi berjumpa, itu saja dia punya world dia kan. Tapi sekarang ni kalau dia sedih ke apa, kadang-kadang dia tak perlu pun nak bersembang dengan orang. Mungkin dia boleh tengok dekat TikTok. Kadang-kadang ada orang kata apa, pengaruh yang tak baik. Pempengaruh. Contohnya nampak macam
video macam lebih baik aku mati je kalau dah keadaan macam ni apa betul. semua. Kadang-kadang dia rasa macam terpengaruh dengan perkara itu. Benda-benda yang kita tak tahu, itu belum cerita lagi dark website dan sebagainya. Banyak lah sebenarnya kan. Dan benda itulah yang menjadi cabaran yang paling besar sekarang ni kan. Sebenarnya topik ni besar je kan, tapi betul. Saya rasa cukup kot yang saya kongsikan ni serba sedikit bagaimana kalau kita nak kata function sebagai motivation ini ataupun motivator ni, memang kita membantu pihak-pihak tertentu untuk mencapai visi dia orang ni, tetapi yang paling penting adalah membawakan mereka sendiri dalam keluarga, daripada aspek kawan-kawan sekolah. Maksudnya mereka ni perlu diberikan perhatian. Kena track dah, kena pastikan dia orang ni diperhatikan, gerakan dia orang semua. Yes, exactly. Okay. Sebab kalau ikutkan, sebab sekarang ni role motivator ni secara rumusannya means dia macam connector lah. Dia macam bridge untuk connect dengan pakar-pakar macam tu. Contohnya kalau bro pergi dekat sekolah buat program semua, lepas dah ada feedback semua, then guru counselling kena ambil alih macam tu ke? Dia yes, something like that lah. Sebenarnya biasanya program ni di bawah guru counselling lah. Betul. So kadang-kadang dia orang tahu kan, pelajar dia ada masalah yang macam mana, teruk yang macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang akan buat banyak program. Sebenarnya banyak je sekolah buat, and kita tak nak salahkan pihak sekolah kenapa ada pelajar macam ni. Tak, dia orang buat banyak kerja. And kenapa? Sebab kita buat program banyak di sekolah, kita memahami guru-guru perjuangan mereka, and kadang-kadang dia orang kena stay late di sekolah lama, kadang keluarkan dana sendiri dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Sebab tu saya tak boleh nak kata guru tak berikan perhatian yang bagus, sekolah tak buat kerja yang baik. Benda tu tidak berapa tepat lah. Bagi saya benda tu tak betul lah. Okay. So terima kasih bro Syazwan sebab kongsikan benda ni. Sebab benda ni sekarang memang penting. Sebab macam bro cakap juga, memang kita dalam zaman media sosial ni, macam kehidupan kita pun macam 50% pun adalah influence media sosial. Sebab mungkin kalau macam bro Syazwan, mungkin bro kena post dekat social media. Sebab bro ustaz, lagi-lagi bro buat motivasi. So lagi-lagi untuk dapatkan lebih influence lah, traction daripada orang-orang lain, supaya bro lebih terkenal macam tu. So supaya betul lah, dia macam mana orang kata public figure lah. Public figure kan, bila ada public figure ni kita susah kan, orang kata tak boleh nak buat slack apa semualah. Betul. Sebab benda tu akan backfire kepada kita juga. Saya sebenarnya bukanlah orang yang orang kata banyak kepada social media sebenarnya. Dan sebab tu kalau follow saya di Facebook saya lepas daripada viral tu memang dah penuh lah. Kan dia boleh 5,000 friend request kan. Benda tu dah penuh dah. Kan cumanya kalau tengok di TikTok saya ke apa semua, mungkin tak nampak banyak video saya. Mungkin tak ada, kadang-kadang ada 1-2 dan sebagainya. Sebab saya macam saya sebut lah kan, intro tu masih ada sebenarnya kan. Walaupun nampak saya macam boleh bercakap, saya okey, tak ada masalah. Bila ada sesuatu yang perlu untuk bercakap dan sebagainya, saya okey benda tu. Tapi other than that, saya dalam keadaan yang saya lebih suka untuk bertenang. Saya banyak berdiam untuk banyak berfikir. Benda tu sangat bagus. Daripada kita banyak sangat bercakap, banyak sangat terlalu ketawa ni, dia akan rasa benak hati. Maksudnya kita akan banyak kekurangan, kita akan lupa. Orang kata apa, hati kita lemah. Tapi kalau kita banyak berdiam, banyak berfikir ni, waktu itu kita akan ada banyak benda rasional yang kita nak buat lah. Saya lebih kepada yang tu lah sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang orang kalau tengok saya diam, dia orang kata macam serius je orang ni. Kan orang mesti nampak saya macam garang kan. Even kan isteri saya ni bila kawan-kawan dia apa semua, dah kahwin. Dah kahwin dah. Alhamdulillah. Okay. So slot dah tak ada guys. So siapa yang berminat tak ada dah. You need to ambil tiket, wait in line walaupun ada 3 slot. Mampu yang aku kalau bila aku dengar ni kan. Tapi nak ceritanya orang kata saya serius. Bayangkan ada sampai kawan kepada isteri saya ni, dia datang, dia pegang tangan ni, isteri saya cerita balik lah kan. Waktu tu kami gelak lah bila cerita. Dia kata apa? Dia kata kau okey tak? Kau bahagia tak dengan husband kau ni kan? Sebab apa? Sebab nampak macam serius. Lepas tu ustaz pula tu macam tu lah kan. Orang kata apa, dia orang punya fikiran tu bila kata ustaz je macam tak boleh nak terlalu macam dikongkong lah kehidupan mereka. Di mana ada macam tu kan. Kita ni hidup dalam keadaan rahmat. Kita kena ingat agama ni rahmat kan, yang Allah bagi kepada kita.
Kita kalau ikut agama itu dan dalam keadaan kita mendidik keluarga itu, insya-Allah kan, dalam keberkatan dan rahmat, dia akan bahagia kan. Dia takkan ada rasa macam dikongkong, tak adalah rasa macam orang kata apa, apalah nasib dia dapat suami ustaz, mesti kehidupan dia tak bebas. Benda ni narrow minded lah. Benda ni dah tak ada dah kan. Benda ni dah tak ada lah kan. Itu je lah. Mungkin persepsi ustaz tu zaman sekarang ni agak ni lah. Tapi dia itulah, agak sensitif juga sekarang ni persepsi ustaz sekarang ni pun ada persepsi yang lain juga. Betul. Nampak je ustaz ni kata ni ustaz ni nampak je ustaz tapi kerja kat belakang macam-macam contoh kan. Kita doa lah supaya Allah jauhkan kita daripada semua benda tu. Kan? Saya mewakili pada ustaz-ustaz yang lain, kami ada kekurangan kan, tapi itulah kan, manusia memang akan diuji. Tambah-tambah lagi orang yang berdakwah ni ataupun yang kita sebut sebagai ustaz menyampaikan agama ni, pasti Allah akan uji dia dengan apa yang dia cakap. Lagi berat guys. Dia macam tu lah, lebih kurang. Saya pun ada ujian saya kan, tapi takkanlah saya nak cerita pula kan. Benda tu aib yang kita kena jaga di kalangan kita. Betul. Jangan kita sebarkan. Okay. Bro Syazwan, so sebelum kita continue, kita take a break sekejap. Okay. Alright, welcome back guys to the Satu Message Podcast bersama dengan saya Joshua dan juga Bro Syazwan. Hi guys. Alright, so kita dah ambil break dah, tadi dah berehat sekejap. Okay, so sekarang ni kita akan ke segmen yang seterusnya lah, iaitu pilih arah yang mana satu. Okay, iaitu kita akan bagi 3 soalan kepada Bro Syazwan dan akan ada 2 pilihan. So dalam 2 pilihan tu, Bro Syazwan akan pilih satu je dan mungkin dia boleh bagi pendapat beliau memandangkan pilihan tersebut lah. Okay? Alright. Bro, ready? Suka main game tak? Dulu suka main lah. Dulu suka main. Sekarang ni main juga. Main juga, tapi game lain. Ada 2 maksud tu. Bukan yang tu guys. Maksud mana satu tu? PS5 ke? PS ada main. Sebab dia ada 2 kan. Tapi sekarang ni lebih suka main yang fizikal sikit lah. Badminton ke apa. Sebab kita kena ada energy lah. Kita banyak bercakap ni, cepat pancit ni tak boleh. Kita kena fizikal, kita kena fit lah. Betul. Sebab lagi-lagi nak bagi motivasi semua, memang kena ada stamina tu. Betul. Okay. So, kita akan ke soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Bro Syazwan. Do you prefer kalau hidup tenang tapi sunyi atau hidup sibuk tapi ramai orang? Okay, kalau saya lah. Jawapan dia macam dah dapat dah jawapan dia. Menyebabkan saya dah sebut saya ni seorang yang introvert. Jadi saya okey je kalau saya nak hidup tenang tapi dalam keadaan sunyi. Saya suka macam tu lah. Sebab benda tu dia kadang-kadang dia akan enlighten ourselves. Maksudnya dia akan memahami diri kita sendiri, apa kita nak buat. Saya sebenarnya dalam banyak keadaan saya susah. Bukan kata kita selalu senang. Kita ada ups and downs, banyak benda yang berlaku dalam kehidupan kita kan, daripada segi financial ke, kesihatan ke, even perselisih fahaman di antara keluarga dan sebagainya. Saya lebih suka untuk mendapatkan ketenangan dan sunyi. Saya okey kalau saya nak berada dalam ketenangan dalam keadaan yang sunyi. Jadi saya lebih kepada yang itulah. Saya tak boleh lah kalau tempat yang terlalu sibuk. Orang ramai sibuk, lepas tu susah nak cari ketenangan. Semata-mata nak tak nak bersendirian tu. Saya tak nampak itu konteks dia. Betul. Sebab kita dalam kehidupan hari ni, di sebenarnya dia dah tak ada dah isu orang kata apa bersendirian ni. Sebab bila dah ada handphone ni, itu dah kira teman rapat dia dah. Kan? Dia 2 je. Sama ada orang tu digunakan untuk bermanfaat ataupun tidak. Itu je sebenarnya. So saya pilih yang tadi tu lah. Biar sunyi, tenang walaupun dia sunyi. Itu saya walaupun bro ni dia tak nervous, dia bagi ceramah semua, tapi still dia prefer untuk sunyi hidup tenang tapi sunyi. Dia tak sama tau Jo. Bukan kata bila ceramah tu ramai, itu tak ada masalah. Itu kita nak memberi. Tapi maksudnya kalau dalam kehidupan ini, kalau kita diberi pilihan itu, maksudnya kita nak lebih kepada yang set. Kita tak nak terlalu sibuk. Betul. Messy kan, kita rasa macam tak best lah. Itu saya lah. Alright. Thank you. Okay, yang kedua. Do you prefer disukai ramai tapi tak difahami,
Okay. ataupun difahami tapi tak ramai yang suka? Saya suka yang nombor 2 tu. Oh. Kan? Saya okay, macam saya sebut lah. Saya ni saya tak expect untuk orang ramai suka saya, tapi dia orang sebenarnya tak faham pun. Dia tak kenal pun, dia sekadar suka saja. Saya rasa yang berkualiti itu adalah walaupun kita kata Kuantiti. Yelah, kualiti ataupun kita kata kuantiti yang kecil, kumpulan yang kecil, walaupun sikit je orang yang faham, betul, walaupun tak ramai yang suka, walaupun sikit, tapi kalau dia faham kita, itu satu benda yang bagus dan saya boleh kata is a gift from God. Dia adalah hadiah daripada Tuhan. Satisfied lah. Satisfied. Sebab apa? Dalam dunia hari ni, kalau kita nak kata ramai orang nak kenal kita, tapi orang tak faham, itu yang berlaku pada hari ni. Dia nak jadi viral, dia nak jadi famous, dia tunjukkan diri itu, ini dan sebagainya. Orang tak faham pun kehidupan dia macam mana. Orang nampak luaran dia, nampak hebat pun semua. Sekali bila ada satu problem, bila ada satu problem dia berlaku, bercerai dah. Nampak dalam medsos apa semua, nampak macam pasangan inilah pasangan yang the best couple ever lah. Gitu kan, in the world lah. Kan? Tapi tengok-tengok apa yang jadi macam ni. Betul. Lepas tu menjadi bualan for what? Kan? So benda tu lah yang saya kata saya tak berapa bergemar tu. Unnecessary attention lah macam tu. Yes, unnecessary attention. Tapi kalau circle kita kecil, tapi dia orang tahu kita punya kehidupan macam mana dan sebagainya. Once kalau kita ada problem dan sebagainya, mereka ni takkan kita kata apa, tekan kita. Bukan dia orang ni akan menyebabkan kita ni lagi down. Dia orang ni akan support kita. Itu yang kita nak. Sebab tu Jo, I rasa you tahulah, sebab you kategori yang minority yang kenal I lah. Betul. So you tahu I punya kawan tak ramai. Betul. You boleh tengok I lepak dengan siapa. Saya consider kawan tak? Kita kira sahabat. Okay. Kita sahabat kan. Kita kira sahabat. So I punya saya punya kenalan pun tidak ramai, tapi siapa yang saya kenal itu itulah sahabat saya dan mereka tahu apa yang saya buat dan sebagainya, dan saya percaya mereka akan selalu bersama dengan saya kan. Right. Saya jatuh bangun dan sebagainya, mereka akan bersama insya-Allah. Okay, alright. So, soalan yang the last final question lah. Okay. Alright. Do you prefer, mungkin ni soalan yang agak sensitif, mungkin benda barulah orang boleh belajar ni. Percaya pada diri sendiri ataupun percaya kepada takdir? Do you prefer to believe in yourself ataupun in fate? Baik, okay, dua soalan ini kalau nak pilih antara satu ni, saya rasa saya boleh tak saya nak pilih dua-dua? Boleh tak? Possible tak? Sebab saya tak boleh nak pilih satu, saya nak pilih dua-dua. Kita boleh bagi diskaun lah guys. First podcast boleh kan? Sebab tadi dia kata nak tanya dua soalan je, ni dah 3 soalan saya nak jawab ni kan? Okay, kalau tanya saya kan, percaya kepada diri sendiri itu adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu ada dalam diri seorang manusia ni, supaya dia dapat melalui kehidupan ni. Sebab apa? Pertamanya kan, okey lah kita kongsi sikit daripada segi agama kalau contoh boleh. Even in Islam, Hinduism kan, Christianity dan sebagainya, kita tahu orang yang melakukan dosa dan sebagainya, kalaulah dia tidak ada kepercayaan pada diri dia untuk berubah, maka dia akan terus dalam orang kata apa, dalam kejahatan tersebut. Dia akan rasa macam tidak ada peluang dalam kehidupan dia kan? Dan satu lagi, apabila satu orang tu dalam keadaan yang down dan pada waktu tu kalau dia tak percaya pada diri dia, dia tak ubah nasib dia, dia akan gagal, dia akan kalah dalam kehidupan dia kan? Sebab dalam Quran pun Allah sebut kan, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah kan. Ni dua ayat berbeza nak bagi tahu jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Tapi kalau dia tidak ada kepercayaan pada diri, dia tak boleh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah percaya kepada takdir. Ini datang setelah daripada kita sudah pun usaha dan kita bertawakal. Bertawakal ni maksudnya kita serah kan, kita surrender. And even macam kita lah kan, kita buat sesuatu benda, and even dalam kita punya Indian cultures kan, umpamanya kan, dia akan sebut apa tau, dia kata nama nala sentok kadul dan nama patah kau. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah buat benda yang baik, so Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan balas kita dengan kebaikan. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia berserah. Sebab apa? Sebab they believe in fate, which is takdir. Itu yang kita sebutkan
takdir kan. Jadi kita sebagai orang Islam sudah tentu kan, dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang takdir ini. Bahkan rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar kan. So qada dan qadar ni takdir. Tapi kita kena ingat kan, bukan bermakna kita orang kata apa, kita bergantung kesemuanya kepada takdir je. Aku tak payah buat apalah, aku belajar pun sebab aku dah tahu dah takdir akan menentukan. Dia bukan. Benda tu saya rasa semua setuju. Benda tu tidak benar dan tak betul pun. Tapi takdir tu kena ada. Sebab apa? Sebab kita tahu di atas kita ada yang mencipta kita. Maka dia yang aturkan. Tapi atas apa? Atas usaha kita. Sebab tu ada satu pepatah yang disebut adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah kan. Di pepatah Arab sebut apabila kamu telah berazam, kamu dah buat, kamu dah usaha kan, fatawakkal 'ala Allah, maka kamu bertawakallah kepada Tuhan, pada Allah kan. Sama juga, semua ada konsep yang sama. Kalau you nak kaya, you nak pandai, you kena do the work and you have to berusaha. Give your hard work and kena berusaha buat betul-betul, barulah and you akan capai sesuatu. So nampak tak, sebenarnya kepercayaan pada diri itu pun penting, takdir itu pun penting, memahami kepada konteks yang betul. Siapa yang kata percaya takdir tu melepaskan semua kepada takdir, yang tu saya memang menafikanlah perkara itu. Benda tu tak betul kan. Jangan sekali fikir macam aku lahir, aku dah miskin, aku mati pun aku akan miskin. Benda tu tak betul. Kalau kita lahir miskin, tapi kalau kita tak boleh ubah nasib kita, kita boleh menjadi orang yang ada kedudukan, mungkin ada harta, tapi kalau kita yang tak ubah, kita yang salah. Kita tak boleh nak salahkan kepada takdir. Alright. Okay. So itu saja untuk segmen kita. So kita akan teruskan kepada soalan yang terakhir lah. Okay. Yang bertema podcast kita, okay, satu message kan. So, Bro Syazwan. Yes. Okay, kalau you ada peluang untuk sampaikan satu message ke seluruh dunia, ke masyarakat ke, atau kepada seseorang individu ke, apakah message itu? Just one message. If you have a message. Punyalah banyak kita sembang tadi, semua ada message kan. Semua ada message. Tapi ni special punyalah kan. Satu message yang kita nak bagi. Okay. Saya cuma nak bagi tahu satu benda lah, a point of my view. Saya nak bagi tahu kita hidup ni, biar kita hidup ni berjasa kepada orang. Dalam kehidupan ini biarlah kita memberi inspirasi kepada orang. Janganlah kita fikir kita dah lahir lepas tu kita buat semua atas kepentingan kita saja, lepas tu kita mati. Benda ni kita takkan membawa ke mana-mana. Kita tidak memberi manfaat kepada orang. Senang cerita, kita nak kalau boleh kehidupan kita ni akan dapat memberi inspirasi dan memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya bila kita mati tu, sebab tu dia kata bila dia dah mati tu sejarah dia tetap ada. Maksudnya orang akan sebut nama dia. Kalau dalam Indian punya word dia memang famous lah. Setan tu warna lebih macam tu lah kata, walaupun dia dah tak ada, tapi sejarah dia akan ceritakan tentang kehidupan dia. Maksudnya apa? Orang yang berjasa. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku teks, kenapa kita tengok Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan, dan kita baca sejarah dia, semua orang yang besar. Bahkan kita boleh tengok orang yang membawa kepada ilmu hisab, matematik. Siapa dia? Al-Khawarizmi, seorang ulama yang hebat. Thomas Edison yang mana yang mencipta mentol yang pertama, walaupun banyak kali cubaan dia sampai dia pun nyawa dia terancam, tapi dia buat lagi. Dia memberi inspirasi pada orang. So maksudnya apa tahu? Jiwa yang hidup, walaupun orang tu dah tak ada, tapi tanda dia hidup itu adalah apa yang dia dah sumbangkan, apa jasa yang dia telah jasa dia, apa yang dia dah inspirasikan pada orang, dan apa yang perkara dia buat yang dapat memberi manfaat pada orang. So benda tu lah yang saya nak buat. Benda tu lah yang saya nak buat. Walaupun saya dah buat motivasi contoh dalam dakwah, apa yang saya nak buat? Contohnya saya dah menulis buku. Saya tak cerita kan, saya ada menulis beberapa buah buku. Buku yang terbaru saya adalah ni, Inspirasi Azan TV3. Inspirasi Azan TV3 guys. Yes, dah keluar ke belum? Dah keluar dah. Dah keluar dah. Okay. Buku tu memang dia special sikit. Saya tak keluarkan di mana-mana. Kita sebut di popular ke apa, kita tak keluarkan. Maksudnya itu adalah daripada saya sendiri sebab kita buat program, kadang kita buat buku tu. Buku tu ada cerita lah, the full detail tentang background saya, macam mana saya boleh suka azan, lepas tu macam mana azan tu diciptakan, macam mana teknik untuk kita nak belajar azan, suara, apa yang
bagaimana Azan ni boleh memberi inspirasi kepada orang yang bukan Islam untuk menerima Islam. Dia menarik lah buku tu, masterpiece lah buku saya tu kan. So buku tu pun saya buat. Kadang-kadang saya fikir apa lagi saya nak buat. Sebab tu bila bersama dengan Joe kan, Joe kata why not kita buat satu podcast dan sebagainya. Saya kata okay tu, no problem kan. Kita nak memberikan sesuatu. Betul. Nampak tak? Saya tak bagi alasan saya introvert lah, saya tak nak buat. Tak ada. Betul. Saya ambil peluang. Kan? Maksud saya tu, saya akan ambil peluang. Waktu ni saya memang, kalau saya rasa mungkin kalian tengok ataupun you all tengok saya kata macam betul ke dia ni introvert kan, nampak macam tak introvert je kan. Tapi sebenarnya dia orang tahulah kan, di belakang takbir itu kehidupan saya tu bersederhana. By the way, kita tak ada skrip tau. Kita santai je. Betul. Lagi satu skrip. kami tak ada skrip. Saya pun dalam keadaan dia datang, dia Joe pun tanya je, saya pun terus jawab je lah. Okey lah, sebab itu nampak macam ada glitch sikit kan. Tapi okey lah kan. Okay macam lah. biasa lah kan, first time. First time. Okay. Alright. So thank you so much untuk message tu. Alright. InsyaAllah dia sampai kepada semua orang. Okay. Semua insan di dunia ni, insyaAllah. Okay. So itu saja untuk podcast kita hari ini, our first episode. Wah, thank dah you habis so much. Ya, dah habis dah. Terpaksa habis lah. Alright. Okay. So, okay. So, sebelum tu kita just nak clarify sikit sebab sebenarnya Bro Syazwan pun dia host juga. Tapi sempena itu episod rahsia. ni, itu rahsia dia. So, sempena episod ni disebabkan Bro Syazwan ni dia kat luar ni dia seorang figura. Beliau ni memang dah berjuang lah, berdakwah dah 10-15 tahun. Hampir 15 tahun. 15 tahun. So disebabkan tu kenalah kita kan kongsikan, mungkin kita boleh ambil iktibar. Okay. So ada tak apa-apa Bro Syazwan nak kongsikan sama ada next episode ke apa ke? Yes, sebagai satu host? stay tune guys. Bolehlah share-sharekan video kami ni dan support kami. Banyak lagi benda yang kita nak bincangkan. Mungkin lepas ni kita akan panggil speaker-speaker yang berlainan. Kita akan kembang lah. Dan mungkin ada pakar medical ke, pakar itu dan ini dan sebagainya. Dan untuk kita dapat banyak berkongsi. So simple saja guys. Make sure you like, follow, share page kami dan viralkan. Alright. Thank you. InsyaAllah. Alright. Thank you so much guys. We will see you in the next episode. Assalamualaikum and have a good day.